Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, di mana perawi dia tu pada setiap peringkatnya ramai. Ramai tu selama mana? Situ khilaf pula. Ramai tu kira-kiranya kita nak kata mereka semua bersepakat untuk berdusta tidak mungkin. Seramai tu orang boleh berdusta tidak mungkin. Tak benar siapa. Mana di setiap peringkat. Itu orang panggil hadis mutawatir. Hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita, hak banyaknya ialah hadis ahad. Hak banyak. Hadis mutawatir itu tidak banyak. Walau bagaimanapun hadis ahad ini kita boleh pakai dah. Dan menjadi kewajipan kepada kita untuk menerimanya sekiranya hadis ahad itu sahih ataupun hasan. Dalam bab hukum hakam sudah boleh terima dan wajib kita memakainya sekiranya makna dia tu terang. Dalam bab hukum-hukum. Tapi kalau dalam bab akidah tak boleh. Hadis ahad ni tak boleh jadi hujah. Dia kena mutawatir. Ataupun kalau tidak mutawatir pun hadis ahad juga, tetapi hadis ahad yang banyak qarinah-qarinahnya. Mana bukan hadis ahad semestilah pada hakikatnya. Seperti mana dalam ta'rif. Sebab apa? Ada sokongan-sokongan yang lain yang menunjukkan benda ni umum juga. Orang yang mengatakan hadis ahad tu boleh dijadikan asas kepada akidah, hadis ahad hak lagu tu. Bukan semata-mata hadis ahad begitu saja. Kalau kita tengok kepada pembahagian ulama, hadis mutawatir itu dia bagi kepada beberapa pula. Satu, tawatur tabaqah, tawaturul isnad, tawatur at-tawaruth ataupun tawaturul amal. Yang ketiga, yang keempatnya tawatur al-qadril mushtarak. Ada 4 macam mutawatir. Tawatur tabaqah seperti Quran. Tabaqah, generasi demi generasi terima benda tu, lagu tu tak ada sanad pun. Mana ada orang mengaji Quran ada sanad? Tak ada. Semua belajar hadis, mana ada nak baca satu-satu ayat semua ambil ni kata baca lagu ni mana sanad dia nya. Hadatsana sebuah hadis, mana ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab tidak perlu dah kepada sanad. Sebab apa? Terlalu ramai orang. Di setiap generasi, di setiap tabaqah tu ramai. Bukan 2 orang, bukan 10 orang, beribu orang. Di masa Nabi SAW saja pun beratus ribu dah. Ini orang panggil tawaturut tabaqah. Tawaturut tabaqah dia tidak perlu kepada sanad. Supaya kita kata London tu ada, itu tak jegi. Kalau seorang tu mari minta dengan kita, demo kata London ni ada, mana sanadnya? Tak payah dah lah. Walaupun saya tak pergi lagi, awak tak pergi lagi, orang lain berapa ramai pergi. Tawatur tabaqah orang panggil. Yang kedua, tawaturul isnad. Mutawatir sesuatu cerita tu berdasarkan sanad. Jadi kita tengok sanad dia tu banyak. Setengah ulama kata nak jadi hadis mutawatir ini kena 80 orang. Setiap mereka. Setengah kata kena 50 orang. Setengah kata 10 orang. Ada lagi kata kurang lagi daripada tu. Tetapi kebanyakan ulama ambil sekurang-kurangnya 10 orang. Tawaturul isnad orang panggil. Dia ada sanad. Seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir, tawatur isnadi. Yang ketiganya tawatur tawaruth ataupun tawaturul amal. Dari segi sanad tak banyak, tak sebanyak mana. Tapi dari segi amalan, orang duduk amal belaka lagu. Dari segi sanad ada sahih tu. Tapi tidaklah sampai ke peringkat mutawatir dari segi sanad. Tapi dari segi amalnya memang sampai ke peringkat mutawatir. Tidak ada seorang ulama membantah benda tu. Bahkan mereka terima benda ni ada. Misalnya khitan di kalangan kita. Tu tawatur amal. Dari segi sanadnya tidak mutawatir. Maka dia jadi hadis ahad juga. Ini hadis ahad, lagu ni ahad dari segi sanadnya. Tapi dari segi amalan, ni qarinah ni. Hak luaran. Dari segi amalan, apa yang diwaris turun-temurun, hak ni adalah mutawatir. Ini orang panggil tawatur amal, tawaturul tawaruf, seperti azan. Banyak lagi lah hak lain-lain. Tidak sampai kepada peringkat mutawatir dari segi sanad, tetapi dari segi amalnya mutawatir. Kalau hadis ahad hak lagu ni dah berkait dengan akidah, dia boleh jadi akidah lah. Sebab ada sokongan luaran tu. Ada sokongan daripada tawatur amal misalnya. Jadi kita hak amal saat ni, hak diwarisi saat ni, hak orang panggil tawatur, yang diterima tu bukan macam amalan-amalan tertentu. Misalnya kita kata buat maulud ramai-ramai seperti berlaku dalam masyarakat kita, ataupun tu gubur. Tu ada juga amalnya.
tapi bukan di semua tempat. Satu tempat saja. Bukan semua ulama terima. Ada yang mempertikaikan dengan kuat sekali. Itu tak termasuk. Hak maksud ni tak ada siapa pun nafi. Misalnya khitan, azan, siapa dia nafi? Waktu tu tak ada siapa dia nafi waktu tu. Dan lain-lain lagi lah. Hak semua orang Islam, umat Islam, ulama Islam terima dalam dunia. Tapi dari segi sanad dia tidak mutawatir. Cuma dari segi amal dia mutawatir. Itu orang panggil tawatur amal. Satu lagi tawatur al-qadril mushtarak. Tawatur al-qadril mushtarak maknanya hadis dari segi lafaz dia tidak mutawatir. Dari segi lafaz dia tidak mutawatir, tapi dari segi makna dia tu mutawatir. Lafaz, satu lafaz lagu ni ramai orang situ. Lagu tu berlaku. Misalnya Dajjal. Dalam Quran tak ada. Dalam hadis ada. Lepas tu hadis tu sampai kepada peringkat mutawatir ke? Situ ulama khilaf. Ada yang mengatakan mutawatir, ada yang mengatakan tidak. Orang yang mengatakan mutawatir, dia kata tawatur itu tawatur al-qadril mushtarak. Mana dari segi lafaz dia tu tidak dengan satu lafaz, beratus orang riwayat. Dah. Lafaz dia tu ada beza. Tetapi mafhum dia, kesimpulan Dajjal. Adalah satu orang di akhir zaman yang mana dia betul-betul menyesatkan dan dia mendakwa jadi Tuhan. Ada tu faham. Tidak sama lafaz, tetapi makna dia, mafhum dia sama. Hak lagu ni dia jadi akidah juga. Hadis ahad, akidah. Pasal apa? Sebab ada qadar mushtarak. Sebab dia ada juga unsur mutawatir kat dia. Iaitu tawatur qadril mushtarak. Ada juga. Baru boleh jadi akidah. Kalau semata-mata ahad saja, tak ada qarinah dia, maknanya berupa tawatur dalam bentuk-bentuk tadi, tak boleh jadi akidah. Sebab itulah ulama-ulama memasukkan macam Dajjal tu dalam perbincangan akidah ke apa tu, sebab dari segi tadi lah, pasal disokong oleh tawatur qadril mushtarak itu. Supaya Imam Mahdi dan lain-lain lagi lah, banyak lagi lah hak lagu tu.